Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kerana pada hari ini kita telah dipertemukan dalam sebuah diskusi ilmiah iaitu Bicara Ukur Anjuran Institut Tanah dan Ukur Negara atau dikenali dengan singkatannya INSTUN. Untuk maklumat semua, program ini boleh diikuti secara live di Facebook INSTUN dan kita juga bersiaran secara live di studio INSTUN. Saya Zahar Rizal bin Umar selaku moderator untuk Bicara Ukur pada kali ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tajuk Bicara Ukur pada kali ini agak simple tapi sebenarnya menarik dan sudah tentu ramai yang akan menyukai topik ini. Jadi tajuk pada kali ini adalah Pelan Akui. Pada hari ini, sudah tentu saya tidak bersorangan di studio INSTUN, tetapi saya ditemani oleh seorang panel yang kita telah jemput untuk Bicara Ukur kali ini. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, izinkan saya memperkenalkan panel jemputan kita. Hadir bersama Encik Muhammad Azlan bin Termiti dari bahagian Ukur dan Pemetaan. Panel kita juga merupakan tenaga pengajar yang berpengalaman di INSTUN. Selamat datang tuan. Selamat datang, terima kasih. Apa khabar? Alhamdulillah, baik. Alright. Okey, baik. Seperti yang saya jelaskan tadi, topik Bicara Ukur pada hari ini adalah berkaitan pelan akui. Dan yang menariknya ialah panel kita juga akan berkongsi dengan lebih lanjut mengenai topik tersebut. Jadi, tuan-tuan, para penonton, perlu kekal menontonnya sehingga akhir live kita pada hari ini. Baik tuan, sebelum kita kupas topik ini lebih mendalam, boleh tuan panel kita jelaskan apa yang dimaksudkan dengan pelan akui? Dipersilakan tuan. Terima kasih ya kepada tuan moderator Encik Azhar kita. Sama-sama. Okey, berkaitan dengan soalan apakah itu pelan akui? Okey. Pelan akui ni dia merupakan satu salinan rasmi pelan tanah yang telah diukur halus yang disahkan oleh pengarah Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia lah, JUPEM. Dan dia menunjukkan kedudukan sempadan lot tanah secara relatif. Okey. Kemudian dari segi kandungan maklumat, apakah kandungan maklumat penting yang dinyatakan di dalam pelan akui tersebut ialah nombor lot, keluasan, bearing, jarak sempadan dan juga merupakan bukti sah sempadan lah yang digunakan untuk pelbagai tujuan, terutamanya berkaitan dengan urusan hak milik kekal. Hak milik kekal ya? Ya, betul. Okey, saya boleh ringkaskan lah, saya rasa berkaitan dengan salinan pelan tanah rasmi yang digunakan ataupun yang telah dibuat ukuran halus disahkan oleh JUPEM. Disahkan oleh JUPEM. Okey. Dengan tujuan apa? Tujuannya adalah untuk menunjukkan kedudukan sebenar sempadan lot tanah dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk tujuan berkaitan dengan hak milik kekal. Hak milik kekal satu-satu tanah tersebut. Maknanya urusan itulah, urusan hak milik kekal tu. Ya, dia mestilah dengan pelan akui yang sah. Sah. Ya. Okey, bagaimana pula dari segi maklumat? Ini yang seperti saya katakan tadi, ini sebagai ulangan je lah ya, iaitu mesti ada lokasi, mesti ada nombor lot, keluasan lot, bearing, jarak sepadan, koordinat. Ini adalah maklumat-maklumat yang terkandung di dalam pelan akui tersebut. Yang mana sifatnya adalah sebagai produk akhir lah. Produk akhir pengukuran kadastar yang disediakan mengikut format dan diluluskan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia itu sendiri. Itulah berkaitan dengan pelan akui. Pelan akui. Okey, tuan-tuan dan puan, maknanya barulah nampak jelas selepas ketua panel kita, Cik Azlan menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan pelan akui. Okey, mungkin tuan panel kita mungkin boleh kongsi jugalah ya bagaimana bermulanya pelan akui di Malaysia. Silakan tuan. Baik. Okey. Sebenarnya untuk pelan akui ni diada ataupun diwujudkan, dia bermula daripada satu keadaan ataupun satu situasi, tuan. Okey.
Kalau kita lihat ya pada era kolonial kan, pentadbiran ketika itu ditadbir oleh British lah kan, Ya, Tanah British, Melayu ya, ketika itu. Okey, pada peringkat awal kita tahu bahawa aktiviti di Tanah Melayu ketika itu adalah aktiviti perlombongan dan juga pertanian. Pertanian, ya betul. Okey. Pada masa yang sama, pihak penjajah British ni dia juga ada kawasan-kawasan dia. Maksudnya kawasan-kawasan pentadbiran. Ataupun kita kalau sekarang ni sebagai kawasan pentadbiran kerajaan lah. Cik Azhar ya. Ya saya. Okey. Daripada rentetan keperluan aktiviti perlombongan, perladangan dan juga kawasan-kawasan pentadbiran tersebut, maka pada ketika itu adalah dari segi orang kata catatan ataupun mungkin dari segi lakaran di atas kertas ataupun manuskrip ketika itu. Okey, kemudian berlaku lagi satu perubahan ataupun penambahbaikan daripada bibit-bibit permulaan tadi, iaitu melalui pembentukan Jabatan Ukur ketika itu. Ketika itu dia kita boleh letakkan sebagai satu permulaan yang mana pihak British dia melihat perlunya ada fokus dari segi kerja-kerja yang melibatkan ukuran tanah ketika itu. Jadi pada ketika itulah British dia fokus kepada penyediaan plan kadastral ketika itulah dan sistem lebih sistematik untuk pentadbiran tanah-tanah negeri. Dan di situlah dikatakan sebagai asas lah, ya, asas wujudnya keperluan untuk plan rasmi, iaitu plan akui lah. Okey. Mana pada tahun tu mana 1891 sampai tahun yang itu, mana zaman British, maknanya Ya. dia dah mula menjelaskan balik semua plan tu sebenarnya. Betul Tuan Azhar. Sebab pada masa itu British dia melihat daripada keperluan, daripada aktiviti-aktiviti yang wujud di Tanah Melayu ketika itu. Ya, masa tengah rancakkan kita. Ya, betul. Berkaitan dengan perkara ataupun nombor yang ketiga, nombor yang seterusnya lah ya. Seterusnya. Iaitu berkaitan dengan bagaimana dari segi sejarahnya. Okey. Untuk sekitar 1900 ketika itulah ya, yang mana pada ketika ini PA tersebut mestilah disediakan oleh jurukur kerajaan. Nampak tak masa dekat sini iaitu pentadbiran British dia telah menetapkan ketetapan dan seterusnya mempunyai ketepatan tertentu. Ketepatan. Kemudian mempunyai orang kata tanda tangan daripada pegawai yang telah diberi kuasa. Ini semua ketika pentadbiran British ketika itulah. Okey, dari segi dia punya keperluan masa ni British dia memerlukan satu plan rasmi lah yang menunjukkan boundaries ataupun tanda sempadan yang sah untuk pendaftaran hak milik. Maka lahirlah konsep Plan Certified by Surveyor General. Maksudnya kat sinilah kita sudah nampak permulaan kepada kelahiran ataupun wujudnya plan akui. Wujud plan akui. Ya. Okey, kemudian yang seterusnya Cik Azhar, Yes, iaitu sekitar 1920. Yang mana pada ketika ini format plan akui ini dia mula diselaras dan diseragamkan. Okey. Bagaimana dia punya penyelarasan dan juga dia punya penyeragaman tersebut Penyeragaman. ya. Okey, dia antaranya di dalam plan akui tersebut telah dimasukkan maklumat berkaitan dengan koordinat. Kemudian ada bearing, ada juga jarak. Begitu juga dengan nombor lot serta serta mukim, daerah, negeri, keluasan lot, skala dan disambung seperti yang sebelumnya, iaitu perlu ada tanda tangan pegawai pengesah. Jadi kalau dekat sini dia ada juga penambahbaikan dari segi keselamatan. Ada elemen keselamatan. Pada ketika ini, iaitu antaranya ada seal daripada Jabatan Ukur sendiri pada plan akui ketika itulah. Dan satu lagi pada ketika inilah ya,
pada era 1920 ke 1940 ketika itu telah dimasukkan nombor unit. Nombor unit ni macam nombor siri lah, kan? Okey, nombor iaitu, unit. Okey. pada ketika itu dia letak CP lah, certified plan. Certified plan. Ya, CP contohnya CP 002 ke, kan? Itulah permulaan kepada nombor CP pada pelan akui ketika itu. Tapi kalau sekarang dia tulis PA lah. PA 33 100 contohlah. Mungkin saya nampak zaman-zaman kolonial tu biasa dia masih mengekalkan lagi CP, perkataan bahasa Inggeris. Tapi bila kita dah beralih pada Malaysia pembentukan Malaysia, maknanya perkataan CP tu telah diubah kepada bahasa kebangsaan. Bahasa kita lah, maknanya daripada CP tu, certified tadi tu pergi kepada pelan akui. Pelan akui. Okey, itulah berkaitan dengan perubahan-perubahan PA. Okey, kemudian ada lagi lanjutan dia. Okey. Kemudian kita pergi kepada era kemerdekaan lah ya. Iaitu sekitar 1957 sehingga 1970. Okey, 1957 ke 1970, ketika inilah terbentuknya nama Malaysia. Okey, pada ketika inilah pelan akui ini dia diiktiraf. Dia diiktiraf di mana, Cik Azhar? Okey, sebab semasa penubuhan Malaysia inilah perlunya ataupun wujudnya kanun-kanun yang terlibat ataupun akta-akta ataupun perundangan-perundangan seperti Kanun Tanah Negara 1965, Akta Surat Kuasa Mutlak dan juga Undang-Undang Pendaftaran Hak Milik. Jadi ketiga-tiga akta undang-undang ini dia mengiktiraf akan penggunaan pelan akui tersebut sebagai sesuatu dokumen yang rasmi yang sangat-sangat diperlukan sekiranya berlaku apa-apa tuntutan ataupun kes-kes melibatkan perundangan dan sebagainya. Okey. Boleh saya tambah lagi? Boleh. Okey. Pada ketika ini juga ya. Pada ketika ini apabila PA ni dia sudah pun diiktiraf, jadi dari segi kaedah ataupun penggunaan teknologi juga telah ditingkatkan. Pada ketika ini teknologi yang digunakan untuk kerja-kerja pengukuran adalah theodolite optik. Yang mana sebelum ni dia pakai alat yang lagi konvensional yang lama kan. Tapi yang ni dia sudah ada perubahan teknologi juga. Kemudian dari segi metod ataupun kaedah traverse yang diguna pakai juga pada ketika ini dia telah pun di-standardkan. Diselaraskan. Ya, diselaraskan. Diselaraskan. Supaya kerja-kerja pengukuran yang dilakukan bagi mana-mana negeri sama pada ketika itu. Begitu juga dengan perkara-perkara lainlah seperti carta-carta juga diseragamkan pada era ini. Okey, selanjutnya kita ke yang seterusnya lah ya. Yang mana peralihan yang seterusnya iaitu era transisi teknologi. Era ni sebenarnya Cik Azhar, dia sebenarnya pada tahun 1970 ke 1990 tak silap saya, pada ketika inilah teknologi komputer ataupun sistem yang lebih berbentuk berdigit kan. Pada ketika itu dia baru nak start di Malaysia lah pada ketika itu. Jadi pada ketika itu juga JUPA mengambil pendekatan lah untuk memastikan bahawa ukuran berkaitan dengan ukuran hak milik mempunyai satu piawaian yang lebih baik, iaitu perlu mempunyai ciri-ciri ketepatan tinggi. Bagaimana antara perkaranya dari segi kawalannya adalah penggunaan alat EDM. Ya, iaitu Electronic Distance Measurement. Okey. Pada waktu ini juga ya, pemprosesan data menggunakan komputer. Dan plotting juga menggunakan pen plotter. Nampak tak pada ketika era ini? Kita nampak kan macam perubahan tu. Mana sebelum tahun 97 ni maknanya semuanya manual. Ya, manual. Charting atas kertas. Tapi bila era teknologi nak membangunkan komputer pada ketika itu, jadi kita punya Jabatan Ukur dan Pemetaan pun dia mengambil peluang untuk meningkatkan juga dari segi pelaksanaan ataupun dia punya tahap
kerja. Ya. Ha. Ya, orang kata macam yang baik itu kita teruskan berterusan. betul. Kita kena buat perolehan tu macam mana. Betul. Okey. Pada ketika ini juga ya Cik Zahar ya. Standard kod dan juga simbol plan pun mula di-standardkan dan diselaraskan pada zaman ini juga. Okey, seterusnya kita ke era yang lain pula ya, iaitu selepas daripada era 1970-an ni. Iaitu pengenalan kepada sistem digital. Yang ni lagi advance lah Cik Zahar. Iaitu sekitar kira-kira 1990 ke 2000 lah, lebih kurang tahun tersebut lah. Yang mana Jupiter mula beralih kepada sistem cadastral database. Database. Ya, sudah ada sistem database ketika ini. Okey, pada ketika 1997 Cik Zahar ya, yang mana NDCDB mula dirangka oleh Jupiter. Dan pada ketika inilah semua PAPA termasuk PAPA yang sebelum-sebelum tu yang secara hard copy didigitalkan dalam bentuk PDF. Okey, kemudian bertitik tolak daripada perubahan ataupun simpanan kita punya plan akui secara digital, maka pada tahun awal 2000 tak silap saya, plan akui ni mula diterbitkan juga dalam dua bentuk. Satu dalam bentuk kertas dan satu lagi dalam bentuk digital lah, iaitu PDF lah. Itu melalui sistem Jupiter lah. Okey, itu di situ kita dah nampak dari segi rancaknya perubahan teknologi. Saya nampak Okey. situ. Itu baru peralihan, kira kita boleh anggap dia sebagai satu peralihan yang masih kecil lagi. Pasti kecil. Okey, kemudian peralihan yang besar iaitu NDCDB sekitar tahun 2000 ke 2010 Cik Azhar. Okey, kat sini kita boleh anggap dia sebagai satu revolusi yang sebenar. Revolusi yang sebenar untuk NDCDB, yang mana ketika ini semua laut tanah Malaysia didigitalkan. Mana kata sebelum tu didigitalkan tapi tak semua lagi. Masih ada lagi negeri-negeri yang masih belum mendigitalkan simpanan fail PA dia. Maknanya sebelum tahun 2000 tu masih lagi lah yang ada masih lagi yang belum masih lagi nak paper semualah. Betul, masih lagi ada dalam bentuk plan kertas. Plan kertas lah. Okey, pada era yang revolusi sebenar ni lah keseluruhan laut tanah Malaysia ni didigitalkan. Dan koordinat pula menggunakan sistem data merujukan GDM 2000. Okey, sebab 2000 ke 2010 ni kan. Begitu juga dengan jaringan kawalan lah ya, Cik Azhar, yang mana menggunakan MyJoid dan juga MyRTKNet. Sangat advance dah ketika ini ya. Kita dah rasa advance dah. Kita memang rasa advance. Ya. Saya ingat saya pada ketika era ni pun bila dengar apa itu MyJoid, apa itu MyRTKNet, saya rasa ini memang dah luar, orang kata, daripada kita punya pengetahuan lah ketika itu. Memang hebat lah masa tu Jupiter. Maksudnya Jupiter dia mengambil pendekatan seiring dengan teknologi. Okey, plan akui ni dia masa tu tidak lagi lah orang kata 100% bergantung pada lukisan manual. Sebab di era digital tu dia dah menggunakan semua prasarana dan juga kemudahan ketika itu. Okey. Maksudnya kalau pelaku itu dah tidak lagi menggunakan 100% manual. That mean dah tak ada kita guna melukis manual lah maksudnya, betul? Bukan ingat komputer ke, bukan? Maksudnya totally kita dah tak ada secara ni lah. Okey, berkaitan dengan persoalan tu, sebenarnya walaupun dia digital kan sebenarnya, masih ada orang kata printing. Maksudnya apa yang didigitalkan tersebut masih lagi boleh ditukar kepada bentuk fizikal. Ya, maksudnya melalui printing lah. Maksudnya bukanlah digital keseluruhannya disimpan digital pada ketika itulah. Maksudnya yang digital masih lagi boleh di-print lah. Boleh di-print. Dan dibentuk kepada fizikal. Okey, seterusnya. Yang ni era yang paling terkini lah saya rasa. Ini era yang paling terkini. Yang mana kalau kita lihat ya, Jupiter dia melaksanakan bukan setapak lah, saya rasa dah beberapa tapak lebih ke hadapan, iaitu sistem e-cadastre. Memperkenalkan sistem ni di seluruh negara. Yang mana ciri-cirinya, tuan-tuan dan puan-puan, ya, tuan moderator, ukur tanah menggunakan peralatan total station dan GNSS. Nampak tak? Dia seiring teknologi dan juga dia punya sistem seiring.
Okey, data dihantar terus kepada sistem JUPEM pada ketika ini. Maksudnya sistem dia dah boleh communicate walaupun berada di mana-mana saja. Okey. Pengesahan PA pula boleh dibuat melalui talian. Pada ketika era ini juga. Talian ya? Ya. Nampak kan betapa orang kata advance-nya dan Kita cepatnya kalau perubahan kita teknologi. dengar macam wow, dah canggih dah tu kiranya. Ya, betul. Okey. Kemudian pada tahun 2017, tak silap saya, PA ni mula dikeluarkan dalam kod QR. Nampak tak? Kod QR 2017. Sekitar itulah, saya ingat saya lah, saya rasa. Sebabnya pada ketika itu masing-masing sudah mempunyai gadget ataupun telefon lah, ataupun peranti lah ya. Peranti mudah masing-masing. Jadi dengan adanya kod QR ni, masing-masing boleh ni lah mendapatkan PA. Tapi kena belilah. Hanya dengan scan QR. ya? Dan ialah walaupun dalam sistem digital, isu keselamatan ni masih lagi diutamakan lah. Maksudnya di sini JUPEM dia masih lagi melihat kepada ciri digital seal. Itu adalah untuk keselamatan lah. Begitu juga dengan tanda tangan digital pegawai pengesah pada PA tersebut juga dilakukan secara digital pada era ini. Okey, dan yang paling terkini sekali, ya Cik Azhar ya, yang paling terkini sekali iaitu sekitar 2020 lah ya, wawasan 2020. Ini zaman zaman tun ini. Ya, betul. Okey, dia punya fokus lagi orang kata advance. Bukan lagi dah, saya rasa dah level terlebih advance. Yang mana Pelan Akui sepenuhnya digital. Dan okey, di sinilah ya Cik Azhar, tuan-tuan dan puan-puan, integrasi e-tanah dia boleh diselaraskan bersama dengan sistem JUPEM tu sendiri. Ya, dia berintegrasi. Berkomunikasi kan? Ya, dia berkomunikasi. Antara satu sama lain. Maksudnya dia bukanlah individual dah. Walaupun JUPEM sudah ada sistem dia sendiri, daripada pejabat tanah ada sistem sendiri. Jadi di era ini dia sudah boleh communicate lah, boleh disekalikan. Okey, integrasi ini secara tidak langsung lah, yang mana PA tidak lagi perlu dicetak lah untuk untuk sah di sisi undang-undang semata-mata. Maksudnya dari segi undang-undang pun dia tidaklah orang kata meletakkan kewajipan semata-mata atas hard copy semata-mata. Even digital pun dari segi perundangan pun sudah diterima sekiranya inilah berlaku pertikaian yang ditentukan di peringkat mahkamah lah. Okey, dan ketika ini dari segi teknologi pun lagi advance. Yang mana GNSS, RTK kan, kalau kita dengar sekarang ni UAV-nya Cik Azhar, lepas tu dengan geospatial 3D kan, workflow dan sebagainya lah. Dan benda ni orang kata daripada Pelan Akui ni lah ya, dia menghasilkan plan-plan ataupun file-file PDF yang digital, data koordinat pun dalam NDCDB, serta dokumen yang berkuat kuasa juga boleh di dalam digital. Macam itulah dari segi perubahan-perubahan ataupun sejarah-sejarah bagaimana terhasilnya PA dan kegunaannya. Macam itulah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itulah tadi sejarah kronologinya bermulanya Pelan Akui di Malaysia. Banyak jalan ya. Betul. Daripada start zaman British sampailah sekarang zaman era millennium. 2020, zaman wawasan 2020. Yang dah tak tergapai lagi teknologi. Tak tergapai. Okey. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berehat sebentar dan kita akan sambung sebentar saja lagi.
Pengelola Kita Tengah Semenanjung. Alhamdulillah hari ini Jepam telah memberi sembah taklimat kepada Tuanku Agong Waziratan Tentang Titik Dengar. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua kaki tangan Jepam yang terlibat sama ada secara langsung ataupun secara tak langsung dalam program pada hari ini. Akhir sekali harapan saya adalah agar tempat ini merupakan satu tempat sebagai salah satu tempat yang perlu dikunjungi sebagai tempat pelancongan. Kembali kita live dari Studio Eastone bersama tuan panel kita Encik Muhammad Azlan bin Termiti. Seterusnya para penonton, kita ingin kupas sedikit mengenai proses-proses yang berlakunya sehingga terhasil Pelan Akui. Jadi saya serahkan semua pada tuan panel kita. Apakah proses-proses tersebut? Dipersilakan. Baik, terima kasih sekali pada tuan moderator. Sama-sama. Baik, okey, berkaitan dengan proses-proses ya daripada permohonan sehingga penghasilan Pelan Akui itu. Baik, dia bermulanya melalui proses permohonan lah. Maksudnya apabila ada permohonan daripada pemilik itu sendirilah. Owner dia akan pergi ke pejabat tanah lah. Dia akan membuat permohonan. Okey.
Dan melalui permohonan tersebut, pejabat tanah dia akan keluarkan permintaan ukur. Permintaan ukur. Kemudian di situ dia akan melihat dari segi kelulusan selepas dia semak, maka fail tersebut akan dihantarlah kepada pihak JUPEM ataupun Juruukur Tanah Berlesen. Dan fail tersebut juga pada masa yang sama didaftarkanlah di dalam sistem-sistem yang berkaitan lah, seperti Ikadester, CLS kan, SPKB. Okey, itu di peringkat permohonan. Ya. Seterusnya berlakulah ya, iaitu proses yang melibatkan kerja di lapangan. Yang mana fieldwork lah, fieldwork kita selalu sebut fieldwork kan. Inilah yang mana pada ketika ini pengukur dia akan melakukan kerja-kerja seperti semakan sempadan lama. Okey. Kemudian dia akan sekiranya ada keperluan lah, iaitu sekiranya tiada tanda tersebut, maka juruukur dia akan membuat penandaan semula lah di tanda sempadan yang baru. Kemudian akan dilakukan ukuran bearing, jarak kan, dan perekodan ataupun rekod data pada ketika itu akan dilakukan, dan pemeriksaan toleransi juga akan dilakukan di site pada ketika itulah, supaya kalau semasa kerja-kerja ukuran masih ada orang kata tidak mengikut tolerance, maka semakan yang dibuat ketika itu bolehlah menyebabkan juruukur membuat ukuran semula ataupun dia travel semula lah. Kan. Tadi selesai kerja-kerja dilakukan di lapangan. Okey, selesai saja kerja di lapangan. Untuk stage yang ketiga ataupun yang seterusnya akan berlaku di pejabat. Yang mana di sini dia akan melibatkan proses pelarasan dan juga pemprosesan data. Okey, pelarasan yang terlibat adalah seperti pelarasan kawalan, pelarasan lot-lot baru, semakan datum serta penyediaan plan draft dalam sistem yang diguna pakai ketika itu. Ini orang kata sebagai satu bentuk permulaan lah dari segi semakan di peringkat pejabat. Dan bagaimana pula dengan semakan teknikal? Okey, semakan teknikal ni biasanya akan melibatkan semakan berkaitan ketepatan koordinat. Kemudian ketepatan pelarasan, semakan sempadan dengan rekod lama, ketepatan bearing jarak, simbol lukisan juga perlu mengikut piawaian ataupun standard JUPEM. Inilah orang kata perkara-perkara semakan teknikal lah yang dilakukan sebelum pengesahan daripada pengarah Jabatan Ukur Negeri juga. Okey. Kemudian proses yang seterusnya, stage yang ke-5 lah kot iaitu inilah peringkat penyediaan plan akui. Yang mana ketika ini sistem yang menjana PA ni dia akan menghasilkan janaan iaitu koordinat bagi setiap tanda sepadan, kemudian bearing jarak, nombor lot, mukim, daerah, negeri, begitu juga dengan skala, jadual koordinat dan sebagainya lah. Ini adalah orang kata sebagai maklumat-maklumat yang terkandung di dalam plan akui. Ya. Kemudian yang stage terakhir lah, iaitu yang seterusnya, iaitu yang ke-6 ke ke-7 saya tak ingat dah. Okey, itu stage terakhir iaitu kembalikan semula ke pejabat tanah tadi. Iaitu selepas pengesahan daripada pengarah ukur dan pemetaan. Selepas semuanya dalam keadaan teratur, maka PA tersebut menjadi dokumen rasmi JUPEM. Okey, kenapa maksudnya apa dia punya keperluan dikembalikan semula kepada pejabat tanah tadi? Sebab pada stage awal tadi Cik Zahar permohonan dilakukan di pejabat tanah. Okey, jadi semasa stage terakhir ni, penghantaran ke pejabat tanah ni, PA tersebut akan disatukan dengan dokumen hak milik tanah iaitu seperti borang 5A, borang 7G, jadual 1 dan sebagainya.
Itulah dia punya proses-proses daripada permohonan sehingga ke penghasilan PA dan dikembalikan semula ke jabat tanah tadi. Maknanya maksudnya saya yang saya nampak lah. Ya. Jadi maknanya dari segi pihak JUPAM itu sendiri kan. Ya. Maknanya kita part kita adalah sebenarnya dari segi teknikal, betul ke? Betul. Okey. Kitalah yang melakukan pengukuran, kitalah yang melakukan semakan, kitalah yang mengesahkan. Itu JUPAM. JUPAM. Alright. Okey, tuan-tuan dan puan, kita nampak di situ ya sebenarnya peranan pejabat tanah juga memainkan maksudnya prosedur itu jugalah, maknanya daripada permulaan pejabat tanah maksudnya akan menghantarkan permohonan itu ke Jabatan Ukur sebagai untuk inilah untuk penghasilan PA itu. Tersebut. Okey. Maknanya last kali pejabat tanah pun akan terima semula. Akan terima semula. Okey. Setelah membincangkan proses-proses sehingga terjadinya pelakui, kita ni sebagai pengguna kan sebenarnya kita ingin tahu juga tujuan dan kepentingan pelan aku itu sendiri. Boleh tak Tuan Penal jelaskan lagi? Baik. Semestinya lah ya, Tuan Moderator, tuan-tuan dan puan, sesuatu perkara itu mesti ada tujuan dan juga kepentingan dia. Macam PA ni ada tujuan dan kepentingan dia. Okey, saya mungkin 4 lah kot ya, saya boleh nyatakan dia punya tujuan. Okey, antaranya adalah untuk mengesahkan sempadan sebenar tanah. Kat sini ya, Cik Zahar ya. Yang mana pelan akui ini dia memastikan sempadan yang diukur oleh juru ukur itu berdasarkan kepada ketepatan, mematuhi peraturan perkeliling daripada Jabatan Ukur dan Pemetaan serta diterima pakai secara undang-undang di Malaysia, di negeri-negeri jugalah. Negeri-negeri. Ya. Kemudian untuk dia punya yang kedua iaitu menjadi dokumen sah untuk pendaftaran hak milik. Yang ni yang paling utama. Pendaftaran hak milik. Nampak tak dia punya kepentingan? Dia punya tujuan? Iaitu pejabat tanah hanya boleh mendaftarkan geran atau hak milik apabila terdapat pelan akui yang telah diluluskan, yang disahkan oleh pengarah ukur negeri. Okey, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga iaitu menyeragamkan maklumat ukur dan juga data kadastra. Okey, bagaimana benda ni berlaku? Okey, semua pelan tanah di Malaysia ni sebenarnya dia dah mengikut piawaian ataupun penyelarasan yang sama dari segi bentuk koordinat dia, bearing dia, keluasan dia dan juga tanda sepadan. Dan ada lagi lah perkara-perkara lain yang diselaraskan. Itu yang ketiga. Kemudian tujuan dia yang keempat. Tujuan dia yang keempat adalah bagi memastikan ketepatan dalam rekod kadastra negara. Yang mana pelan akui ini dia menjadi asas kepada pangkalan data kadastra digital, iaitu melibatkan juga sistem e-kadastra serta peta topografi dan juga peta dasar negara. Ini saya listkan tujuan lah, antara tujuan lah sebenarnya. Sebenarnya banyak lagi tujuan-tujuan berkaitan dengan pelan akui ini dihasilkan. Okey, tadi Cik Azhar ada tanya juga berkaitan dengan kepentingan kan? Kepentingan tu. Ya. Okey, kepentingan dia. Yang pertama, saya boleh anggap dia sebagai untuk mengelakkan pertikaian sempadan. Ini perkara paling penting lah. Sebab berlaku perselisihan pun disebabkan oleh persepadan antara dua pihak ataupun dua pemilik tanah. Isu itu nampak macam kecil tapi sebenarnya besar. Betul Tuan Zahar. Okey, pelan akui ini dia menyediakan sempadan rasmi lah yang mana boleh digunakan di mahkamah jika berlakunya pertikaian antara dua pemilik tanah yang bersebelahan ataupun yang lainnya lah, kan. Begitu juga berkaitan dengan pencerobohan dan juga tuntutan satu-satu lot tanah. Jadi bagaimana untuk dia mendasarkan atau untuk dia menentukan ataupun untuk para hakim memutuskan keputusan, dia berdasarkan kepada PA. Nampak tak? Besar kan PA punya power? Nampak. Okey, yang kedua, sebagai memastikan keselamatan transaksi hartanah. Transaksi hartanah melibatkan urusan jual beli Cik Azhar. Yang mana dia membolehkan jual beli tanah dilakukan secara sah. Kemudian begitu juga dengan gadaian kepada pihak bank, pindah milik tanah. Nampak tak? Transaksi. Maksudnya PA ni
dia juga memberi ruang kepada apa orang kata broker-broker kat luar sana ya. Untuk dia nilah berurus niaga. Tapi PA kena sah. Kena sah. Bukan PA kena maksudnya Ya. memang dah ada ukur halus semua siap. Ya, betul. Okey, seterusnya ya, yang ketiga lah ya. Okey, yang ketiga kita boleh katakan sebagai menjadi rujukan dalam pembangunan dan perancangan. Ini lebih bersifat kepada kenegaraan. Nampak? Iaitu macam arkitek ke, kan? Ataupun pemaju, kan? Ataupun pihak berkuasa tempatan dan sebagainya. Dia untuk dia melakukan satu-satu pembangunan, dia mesti rujuk juga dengan PA. Sebab apa? Kalau dia tak rujuk pada PA, dikuatiri dia akan mengambil bukan plot tanah dia, akan mengambil plot orang lain. Jadi dia memang kena rujuk dengan PA. Penting, kan? Nampak kan? Nampak. Okey, seterusnya bagaimana pula untuk projek-projek nasional ataupun projek kerajaan lah ya. Okey, kita boleh lihat ya berkaitan dengan projek pengambilan balik tanah, jajaran lebuh raya, iaitu untuk inilah kemudahan masyarakat, kan? Pembangunan perumahan, kan, utiliti bawah tanah serta keseluruhan sistem geospasial negara. Ia juga memberi sokongan dalam projek-projek kerajaan. Nampak macam PA ni seolah-olah sehelai ataupun satu bentuk plan yang Piece of paper. Ya, piece of paper. Piece of paper. Tapi sebenarnya kepentingan dia tu adalah untuk negara. Betul. Okey, yang kelima, menjamin integriti sistem pemilikan tanah Malaysia. Integriti ni pentinglah ya, supaya kita dari segi hak sesama manusia itu terjamin. Ya, sebab itulah melalui PA ini setiap geran yang dikeluarkan akan menjadikan sistem hak milik antara hak milik tanah itu sendiri tersusun dan teratur. Itulah saya ingat 5 perkara lah yang dapat saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan kepentingan PA tersebut. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, cukup padat bicara ukur kita pada hari ini. Jadi bicara ukur kita pada kali ini telah menerangkan pada kita tentang apa itu Pelan Akui dan sejarah Pelan Akui. Di samping itu juga ya Cik Azlan, juga Cik Azlan juga telah mendedahkan pada kita tentang proses-proses yang terlibat, di mana pejabat tanah juga sebagai agensi yang terlibat dalam penyediaan dan permohonan untuk Pelan Akui. Ya, betul. Tuan Moderator. Okey, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada panel kita, iaitu Cik Azlan Muhammad Tamizi, kerana sudi berdiskusi sama-sama bersama ilmiah dalam program Bicara Ukur Anjuran Institut Tanah dan Ukur Negara. Kita akan bertemu lagi ya Cik Azlan nanti untuk lain-lain program. Nanti insya-Allah saya akan jemput. Okey, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada penonton yang tetap kekal setia menonton secara live di Facebook Institut. Saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan untuk pakat-pakat menyertai kursus Anjuran Institut. Mana tahun 2005 ni dah habis. Maknanya kita akan open untuk 2026. Okey. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh semaknya di laman web rasmi Institut. Di samping itu juga saya juga ajak tuan-tuan dan puan untuk like, follow, share dan subscribe Facebook, TikTok dan YouTube Institut juga. Sehingga kita berjumpa lagi di Bicara Ukur pada masa akan datang. Dengan itu saya moderator pada kali ini Azhariza bin Omar mengucapkan terima kasih dan selamat maju jaya kepada semua. Sekian, terima kasih dan salam hormat. Bye-bye.